Nanti kita tak ada video. Sudahlah, bukan dia bagi pun. Sekarang kita berada di Nasib Bambu Sungai Kelah, Perak. Jauh sikit, jauh sikit. Tak selesa. Balik. Pergi tengah mari. Jauh sikit, tak selesa. Ada lawak apa ini? Halo, morning. Selamat tengah hari lah kepada penonton-penonton di YouTube channel Apek Sayur. Welcome to channel Apek Sayur. Kau laga macam kau tahu semua. 12 hari bulan. Apa pula 12 bulan? 7 hari bulan 12. Kita buat rap pergi Nasib Bambu dan kita buat meet and greet dengan AMW Penang. Tengok. Pegang. Ada Abang Mat kan. Geng-geng dia dengan geng-geng kami. So kami jumpa bukan tengah-tengah lah. Kami dekat sikit lah. Diorang jauh sikit. Tapi macam mana nak dapat tengah-tengah kan? Benda kena lebih kurang lah. Dan hari ni macam masa ride kami minggu yang kedua. Minggu pertamanya kita pergi Lomak Salai. So kali ni minggu seterusnya kita pergi ke Nasib Bambu, Sungai Kelah, Perak. Dan next nanti kita tak tahu lagi. Kalau tak ada apa-apa mungkin kita nak ride lagi ataupun nak berehat, kita tak tahu. Ataupun mungkin kita buat event lain. Mungkin kita ride tapi kita mancing udang. Ataupun kita pergi ride ada gelak. Pada mancing udang gumpau tadi. Sembang abang, sembang. Ataupun kita buat ride tapi kita pergi main go-kart. Ataupun kita buat ride, kita pergi apa lagi? Snorkeling kan? Boleh? Snorkeling. So kita tak tahu lah. Nanti kita tengok vote lah. Dan itu hari kita Mak Salai tu lebih kurang ada 6 biji 6 biji 7 biji lah. Tapi kali ni ramai sebab campur kan. So jadi belas-belas. Dan kita mengharapkan lepas ni mungkin ramai lagi. Dan sebab ramai yang tak tahu, dia ingatkan kita buat ride ni solo-solo yang racing-racing ni. Tak, sebenarnya tak. Kita Ahad Ayub pun naik double. Tu buat double, ni buat double. Ramai naik double lah. Dan ramai juga yang bukan naik double tapi motor tak laju kan. So dia tak boleh racing lah. Dia tak boleh racing. Walaupun kita naik double, dia tetap kena tunduk udang lah untuk kejar kita. Bukan potong kan, untuk kejar. Maknanya dia tak boleh potong. Dia kena kejar kita. Kita dah ke depan lah. Sebab dia saya naik body kan. Motor dia saya kat bawah dia. Tak apa dia buat lah. Kita mengharapkan lagi lah kepada siapa-siapa yang nak join nanti. Next nanti abah-abah spek kecil ke spek besar ke standard ke apa ke, boleh je join, tak ada masalah. Kita mengisi perut, makan-makan, ambil pengalaman dan kita mengambil knowledge untuk pengetahuan tentang motor, ride dan merapatkan ukuah lah. Okay? So kepada korang yang nak follow, boleh contact saya di IG ataupun di mana nombor saya yang korang tahu kan. Dan boleh join je kan. Bawa je. Kalau ada anak ke apa ke, baby kecil ke apa ke, bawa je lah kan. Tak boleh naik motor, naik kereta, naik je lah kereta. Asalkan nak vibe motorsport tu kan. Itu sajalah kali ni. Tadi pun tunjuk sikit makan-makan apa semua kan. Makanan sini memang nalar ke. Next nanti mungkin kita nak pergi Cameron ke, Gobang Maju, Pantai Tapoyak ke, Genting Highland ke, Fraser Hill ke, apa-apa lagi lah. Ataupun kau suggest lah tempat mana mungkin korang ada warung ataupun kedai makan yang korang rasa kami perlu pergi. Slow komen. Okay, jangan lupa subscribe dan share. Bye. Assalamualaikum. Swell. Belum saya lagi. Sekejap. Sabar halu. Korang ni belum apa-apa lagi nak bergerak dah. Kita interview sikit Abang Mat yang melalui Penang. Terpaksa bawa ni bom ni sebab bateri habis. Mic. Mermen apa dia charge handphone dia je. Ni dah charge. Kita interview sikit Abang Mat ni daripada Penang. Okay, korang ada yang duduk-duduk Penang utara tak tahu. Ada MW Penang tak tahu nak repair mana. Ni ada Abang Mat. Ni dah hampir lebih kurang kat setahun kan. Tak ride kan. Setahun sekali motor ni guna untuk setahun sekali. Memang motor tu kat tayar ini Rocktech ride sekali. Lepas tu tayar keras tu nasib lah. Setiap kali nak ride tukar tayar baru. Kita tengok video ni sebab ramai kata ingat nak ride ni asalnya racing ya. Betul ke? Tak ada. Macam zaman dulu-dulu sampai sekarang ni kami semua ride relax-relax je. Bukanlah relax santai gila-gila pun. Laju beragak-agak. Kalau nak fly tu pada pandai lah. Tapi lagi macam kami naik double banyak. Itu motor pun semua pun set daily biasa-biasa je. Janji pergi balik santai ramai sampai motor TikTok. Okay, tu. Suggestion pada dorang ni yang nak ride ni perlu apa sebenarnya? Sebab kadang-kadang ada yang nak ride tapi tak tahu macam nak ride ni nak pakai baju apa ke, motor kena macam mana ke, apa persediaan. Okey lah, kalau macam saya dengan tim ni biasa paling penting motor setup cun-cun dulu. Pakaian basic je, biasanya sweater ataupun jaket. Macam saya suka pakai glove. Dia orang tak pakai glove tak apa. Yang penting kasut lah, kasut masih tutup penuh. Helmet pun tak apa lah. Janji jangan pakai steng dah. Steng tu kurang selamat sikit. Bagi yang duduk di utara lah, okey, kat mana bengkel? Bengkel kita dekat Sungai Penang dalam pulau. Saya berdekatan dengan Den Maju. Yang orang beratur panjang-panjang kan, Syed Kandak tu. Dekat lah. Jalan Gubara. West je mak motor performance Penang. Okay, dalam perancangan apa next destinasi mungkin nanti orang kata saya ride makan ada ke lain mungkin nak ride go-kart ke? Nak ride ke go-kart kita cari geng-geng pada padu. Tapi setakat tak jumpa lagi.
Belah KL ke, belah Johor ke, Melaka, dengar Melaka, Johor pun ada juga. Correct. KL pun ada juga. Tapi macam nak apa yang biasa tu kita main kat belah utara dulu. So destinasi mungkin makan-makan ataupun nak sekali dengan sukan lah. So next kita target sama ada Perak ataupun tahu nak Cameron boleh, KL juga pun boleh. Ataupun nak jauh sikit belah JB kan, Johor. Pesanan terakhir kepada yang nak ride-ride ni? Nak pergi ride boleh. Yang penting minta izin mak bapak dulu. Motor cetak cun-cun. Apply cuti kerja elok-elok. Jangan tipu bos. Jangan tiba-tiba pergi Cameron, tiba-tiba ada kehaatnya. Itu jangan lah. Ride dalam keadaan beringat-ingat lah, dengan terlalu seronok ataupun over. Kita kawan-kawan juga ada masa seronok, ada masa kita kena hati-hati lah tu. Yang penting selamat pergi balik, enjoy. Last kali bagi tahu, beli ECU tekan link kat bawah. Nak beli ECU BMW tekan link bawah. Bila ada stok tu beli terus. Kau add to cart je, jangan nanti hilang lah. Nanti kita letak link ECU dekat bawah YouTube ni. Kau tengok kat bio tu, kau tekan. Dah korang dalam motor standard, tukarlah ECU. Kurang-kurang pun. Gerak dulu, bye. Kami daripada AMW mengucapkan selamat maju jaya. Woo!